Ada seorang sahabat penyimpan emas pernah meluahkan rasa kesal. Katanya, dia beli emas daripada satu syarikat dan bila nak jual balik, syarikat tu tak terima. Akhirnya, tak boleh tukarkan kepada tunai bila perlukan duit. Bayangkan, dah simpan bertahun-tahun tapi bila nak guna semula, tak laku. Menurut mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dalam buku beliau, Wang Emas. Sebelum beli emas, kita kena pastikan emas itu memenuhi 5 kriteria penting. Yang pertama, harganya mestilah lebih rendah daripada kebanyakan syarikat. Yang kedua, spread atau selisih harga mestilah lebih nipis. Ketiga, stok emas tiada had. Keempat, ada banyak cawangan untuk proses jual beli seluruh negara. Dan kelima, syarat jual balik tak cerewet. Emas patah, kemek, cala pun diterima. Kalau syarikat emas yang kita pilih memenuhi semua kriteria ini, insya-Allah simpanan emas bukan sahaja selamat tapi juga menguntungkan jangka panjang. Salah satunya public gold. Sekiranya anda berminat nak mulakan tabungan bersama Public Gold, boleh rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya bantu anda sebaiknya.